Bila berakhirnya talbiyah bagi orang yang haji, iaitu apabila dia nak menghasilkan tahallul awal pada dirinya, membebaskan dirinya daripada 10 perkara larangan ihram, daripada jumlah keseluruhan 13 perkara larangan ihram. Bagi jemaah haji muassasah tabung haji, saya tak cerita jemaah haji ikut swasta, syarikat-syarikat travel yang mendapat lesen daripada tabung haji bawa jemaah. Ada beberapa syarikat travel yang dapat lesen syarikat swasta yang menawarkan pakej 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 berdasarkan berapa jarak hotel dengan masjid dan kemudahan-kemudahan lain yang ditawarkan. Saya tak cerita cara manasik haji, kelolaan pakej-pakej swasta. Pagi ini saya cerita, pagi ini dan setiap minggu ustaz yang datang menyampaikan ceramah ini, mereka akan menyampaikan cara kaedah pelaksanaan ibadat haji, kelolaan tabung haji muassasah. Muslimin muslimat dihormati lagi dimuliakan, jemaah haji Malaysia yang ikut tabung haji muassasah, mereka akan bertahallul awal apabila mereka melontar Jamratul Kubra pada 10 Zulhijjah. 7 biji batu dilontar pada Jamratul Kubra. Bismillahi Allahu Akbar rajmani syaitana wa hizbih. Dalam perjalanan kemah menuju ke tempat melontar 3.5 km pergi dan 3.5 km balik. Pergi ke tempat melontar dengan lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berjalan kaki ramai-ramai nak pergi ke tempat melontar Jamratul Kubra, nak lontar 7 biji. Apabila dah sampai di tempat melontar di jamrah tersebut yang di hujung sekali, dah tak ada lagi dah talbiyah, diganti dengan Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Cukup 7 biji batu lontar dengan yakin 7 biji batu dah masuk, maka bergunting untuk menghasilkan tahallul awal. Bagi lelaki sunat bercukur, cukur afdal, botakkan kepalanya, jangan gunting. Kalau dah gunting di tempat Jamratul Kubra, balik ke kemah di Mina, dia cukur tak dapat pahala cukur, tak dapat pahala cukur. Dia kena sabar. Kalau nak dapat pahala cukur, kena balik ke kemah. Cukur memang tak dibenarkan di tempat itu, polis halau sebab mengganggu orang nak melakukan kerja-kerja melontar. Polis, pihak berkuasa keselamatan Arab Saudi halau. Roh. Jadi memang tidak boleh kita bercukur di situ. Selepas kita melontar, kita akan balik ke kemah. Kita akan balik ke kemah dan kita akan bercukur di kemah kita. Dapatlah pahala afdal bercukur. Tapi kalau tak mau botak, nanti tak handsome, tak kacak, tak segak, tak tampan, tak bergaya, tak apalah, bergunting saja. Adapun orang perempuan, awas jangan bercukur. Muslimin muslimat dihormati lagi dimuliakan, orang perempuan cukup hanya menggunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut sepanjang ruas jari.